untuk masak. Woi, dia cabut kulit dia, woi. Wait, pakai penyepit lagi satu. Penyepit tu dia Serong dia. Putih. Orang tolong ambil gambar. Lapar. So, bersama lagi kita malam kedua healing. Almost end of the day. Masak apa guys? Tom yum. Tom yum. Nasi goreng gali dengan tom yum. Woo. Pepper sauce. Bakar-bakar. Okay. Buat apa ya? Buat makan. Kenapa tak dibuka? Oh! Caught on camera. Tak boleh buka pun. Aku lah dia ni. Dekat dah. Terus tajak notice function. Oh, lemas. Macam rumah budang dah, weh sikit je. Yo, putih masak. Guys. Oh, dok. Cah tak boleh masuk. Tak boleh masuk juga. So, let's go. Kita tengok kat dalam pula. Saya senyap senyap. Cina, one food. Cah. After satu malam duduk sini, baru lu tahu kau tak duduk sini. Aku baru dari tadi. Kau mau jadi tadi? Ah. Kau yang dapat aiskrim. Ada jiran sebelah bagi tadi pula. Yang duduk rumah Hello Kitty. Dia kata orang yang cantik je dapat. Cep, malam ni kita makan apa, Cep? Kita ada BBQ ayam, Ayam, sosis, sosis, pepper sauce, pepper sauce. garlic Wow. butter rice. Apa? Garlic butter rice. Ni apa? Makan tengah hari tadi. Sayur, Dengan ayam. gulai ayam. This is me before tengok MV kita punya geng. This is me before tengok MV kita punya geng. This is me before tengok MV kita punya geng. This is me before tengok MV kita punya geng. This is me. This is me before MV MV kita punya geng. kita punya geng. This is me. This is me before kita punya geng. This is me before music video kita punya geng. Tapi nak jalan. This is me before Kita punya geng. kita punya geng. Macam baju baby tak? Before. Okay. Aku je. Hai Najus. Hai. Hi, this is me before MV kita punya geng. Hai, This is ini Aiman. adalah saya sebelum music video Kita punya geng. kita punya geng. Hah? Aku tak ada. Aku Nick. Aku yang buat music video ni. Kau pahal? Bagi orang lain. Silau lah. This is me before MV kita punya geng. Bercakap terus diserang semua still sweet bagi cukup.
siapa kita bersama. Kita punya geng gelap sampai pagi. Cerita tak habis, memori kekal abadi. Setiap orang lain tapi hati tetap Janganlah dekat-dekat. susah senang ini kisah kita takkan. Macam si kicap mengutuk tak ingat dunia tersenang terhibur. Buat semua tak pakai positif one tukang advice. Ini paling Still tidak masih siapa. The independent one still kalau tak ajak dia kata dengan ku cerita jadi sempurna. Kira siapa Semalam sini pakai baju Pagi tadi. kita punya geng gelap memori kekal. Setiap orang hati tetap satu. Susah senang ini kisah kita takkan hapus. Ya, memang kita semua still kalau ada beat, the man with the source me each and every. Untuk semua aneh muda macam kaki saya macam jantan, still kaki yang baik hati jadi sumber keuangan. Sahabat berharga, buat hidup berwarna. Ini lagu untuk tidak lupa juga dia suara besar. Kita punya Aku tak tahu lepas ni aku akan dapat lagi ke circle yang sebaik ni. Mengucapkan terima kasih kat semua. Terutama Merbok lah. Sebab apa? Selalu kasih kita tahu rumah kan. Sam ni macam banyak ajak kita keluar. Ajak kita keluar. Ada plan semua. Ya, aku suka ajak dia. So kalau korang tak ajak, kita tak pergi mana. Even aku macam serba salah sebab yelah duit tak ada. Tapi pergi juga. Effort. Pergi juga teman. Join lah. Sebab aku fikir dah last time kan. Tak jumpa dah. So tak apalah. Sekali-sekali habiskan duit. Hai. Aku nak Itu Abel. okeylah, paling first sekali aku nak minta maaf kalau aku ada gurau kasar. Terutama dengan ni lah. Ni je. Sabar ya. Aiman Manja. dah tak ada orang minta kan? Ini aku gurau pasal Fit. Abel, aku gurau, aku baling belon tadi. Sampai marah. Tak kira. Cha. Banyak. Yang banyak tu Rah. Pasal dia nangis. Bodoh. Minta maaf buat dia nangis. Tak minta maaf esok kot. Tak ada hari ni. Sebab esok kau buat lagi. Ha. Oh. Bila dia kau minta maaf? Bila pula?
Nen, kau yakin dia esok kau hidup? Ha? Ya, aku minta maaf semua. Oh, paling ikhlas. Maaflah Sasai. Kau kan aku dah. Yang first, terima kasih. Kau memang tak pandai bercakap, tak ada skrip Aman. Terima kasih lah sebab kawan sebab aku susah nak rapat dengan orang. Kalau orang tak ada orang tahu lah. Kalau aku jumpa budak baru aku dah approach. Tapi bila dah tak tahu lah, mungkin sebab darah daging haram tu. Dia dah macam approach sendiri kan. Lepas tu Kebanggaan haram. memahami lah, memahami. Lepas tu last kali terima kasih lah yang mana ada belanja-belanja makan tu. Minta halal lah. Tak cakap tak bayar pun boleh share QR tak payah. Share QR. Yang mana tak share QR tu untuk dua hitam tu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian rezeki. Min. Kahwin. Tak kahwin. Rasa nak layan. Duduk. Okay, korang kalau aku ada salah silap, banyak kurang. Ada kurang pasang dengan korang. Selama 2 tahun kita kenal dekat Seremban ni. Thank you jadi kawan baik untuk aku kat sini. Jadi family kedua aku. Selalu ada dengan aku. Dan selalu juga tolong aku. Kalau aku rasa kalau aku tak ada korang, family ni sumpah aku tak survive. Tak ada korang. Jangan tak sabar. Minta maaf kalau silap. Terima kasih Ajar, kongsi ilmu, Amy, Hani, yang lain pun 10 kali tanya, 10 kali explain semua. Apa lagi? Tadi dah ada skrip. Share skrip. Amy jangan cakap orang lagi. Kau minta lagi. Dia lupa kau cakap tadi. Aku lupa cakap ni. Aku tak nak. Dia mesti lupa cakap tadi. Macam okey Jabal, halalkan makan minum, halalkan ilmu semua. Kak cakap thank you sebab terima baik aku. Baik. Terima aku dengan baik. Terima aku dengan baik. Terima baik aku. Jangan tolong. Walaupun macam 3 kali lepak tu korang tak kenal pun aku sebenarnya. Faham tak? Waktu first 3 kali tu korang tak tahu pun aku 3 kali siapa. awal lepak. 3 kali. Betul-betul. Lepak kali ketiga. Lepak kali yang next yang kat PD tu baru korang macam tanya, kau sebenarnya siapa? Baru macam ice breaking. Budak matrik. Yang korang Tak ada umur. First of all, nak cakap thank you guys semua sebab tak payah notice, tak payah, tak jadi. Terima kasih sebab jadi kawan. Lepas tu terima kasih sebab selalu ajar bila exam. Lepas tu sanggup datang merbuk ajar kita orang semua. Lepas tu tanpa korang maybe aku tak boleh survive ni. And then untuk merbuk, thank you sebab selalu tolong each other. Lepas tu thank you sebab terima kita orang masa dalam grup ni. Who are you? Korang cakap macam mana? Kalau korang rindu ke, kalau korang rindu ke apa-apa ke, bolehlah tengok YouTube. Tak tahulah kalau video tu boring ke apa ke. Kritisan pun aku tengok ni. Thank you Ani buat vlog. Thank you Ani. Rindu korang.
niat aku cuma nak bagi memori je kat kita. Sebab maybe nanti lagi 20 tahun ke lagi 30 tahun ke tak tahu phone kita hilang ke apa-apa kan. So maybe semua dia ada dalam YouTube tu. So kita boleh tengok balik, kita boleh tunjuk kat kita punya anak nanti. Tengok mama. Marah aku. Kena marah. Paling macam berbut lah sebab diorang berapa kali aku pengsan, berapa kali aku muntah, berapa kali aku sakit. Hani marah aku, makan buat sekarang, makan. Ya. Tapi kau ambil lah. ambil video. Lepas ni nak Tak ada ringtone. ulangan. Kau ingat? Aku bangun-bangun nak pergi kelas, aku cakap korang dah siap pergi kelas ke? Kau tak payah pergi kelas, kau tidur. Kena marah lagi. Nak pergi kelas pun kena marah. Ada kawan macam tu. Kita bagi pergi kelas. 2 kali 5, 5 kali 2. Sanggup angkat aku. Balik suri aku rasa. Tapi macam ni lah balik aku rasa macam aku down. Tapi korang semua yang bawa aku keluar, bawa aku pergi healing, bawa aku pergi karaoke, pergi macam tolong aku heal lah. 1. Minta maaf. 2. Tengok. Sebab selalu tunjuk peraya buruk depan korang. Selalu sangat. Baiknya tu sangat sikit. Lepas tu terima kasih pasal semua. Tak tahu lah, takkan tak seseorang kan? No, tu. Banyak kan? Ya banyak lah. Ada terasa yang tu lah. Ada je. Tapi let it go. Benda lepas. Lepas tu kepada pick me girl saya. Ada dekat setiap study journey. Tolong sama-sama menghabiskan duit sama-sama dari Arau sampai sini. Satu, kepada Merbuk, terima kasih selalu masakkan. Sebab tak ada sebab. Terima kasih. First of all, Yan nak cakap thank you dekat semua lah, semua. Termasuk Ili dan Ime, walaupun kalau korang rasa macam korang jauh sikit dengan Yan pun, sebenarnya Yan nak thank you sangat-sangat dengan semua. Yang korang tahu kan, aku memang sangat, aku rasa macam aku independent, sangat independent. Aku memang jauh dari family, aku rasa macam aku jauh gila satu ni sebab aku anak perempuan. And aku satu-satunya anak perempuan ni dengan ayah. So bila aku duduk sini kan, aku tak ada kakak, aku tak pernah rasa kasih sayang perempuan, faham tak? Tapi start aku kenal diorang kat Arau kan, diorang berempat kan, start dari situ kan, aku rasa macam aku appreciate sangat kehadiran korang ni. So aku rasa macam sebab tu aku daripada UiTM Terengganu, aku macam sanggup je untuk tukar uni. Sebab aku rasa macam quality of friends yang aku tak dapat kat tempat lain. Faham tak? Sebab tu bukan sebab aku tak di-survive je kat sana. Sebab aku rasa macam tak tahulah, aku rasa macam kehidupan aku ni banyaknya aku akan dengan kawan-kawan daripada family. Sebab bila aku study, aku memang tak ada family dengan aku. So aku rasa macam korang memang sign gila, love gila.